Pernahkah anda perasan bagaimana hanya segelas wain mampu mengubah seseorang yang menawan dan berkarisma menjadi seperti raksasa yang menakutkan? Bagaimana jika saya katakan, ini bukan sekadar perubahan mood, tetapi sebuah lakonan ngeri di mana topeng terakhirnya ditanggalkan? Hari ini, kita akan menyelami salah satu gabungan yang paling berbahaya dan toksik dalam psikologi manusia, narsis dan alkohol. Anda akan faham mengapa narsis yang mabuk bukan hanya sekadar individu yang mabuk, tetapi versi yang diperkuatkan tanpa tapisan bagi diri gelap mereka yang paling hakiki. Teruskan bersama kami hingga ke akhir dan saya berjanji pandangan anda terhadap sesiapa sahaja yang menjadi penghibur utama selepas beberapa tegukan akan berubah. Apa yang anda akan pelajari ini bukan sekadar mengejutkan, malah mampu menyelamatkan kesihatan mental anda. Sebelum kita mulakan, mari kita fahami dahulu beberapa istilah. Siapakah sebenarnya seorang narsis? Dia bukan sekadar individu yang egois atau terlalu mencintai diri sendiri. Gangguan personality narsistik, GPN, adalah keadaan rumit yang dicirikan oleh ketiadaan empati sepenuhnya, rasa kepentingan diri yang melampau, grandios, serta keperluan yang terdesak dan tak pernah puas akan kekaguman dan pengiktirafan. Di dalam diri mereka, terdapat kekosongan yang cuba diisi dengan mengorbankan orang lain. Mereka memakai topeng kesempurnaan yang dibina rapi untuk menyembunyikan rasa tidak selamat, insecurity yang mendalam. Dan kini, masukkan alkohol ke dalam koktel ini. Alkohol adalah ubat penenang, depresan yang mengurangkan kawalan diri dan melemahkan mekanisme brake dalam otak. Bagi orang biasa, ini bermaksud rasa santai dan lebih mudah bersosial. Tetapi bagi seorang narsis, alkohol adalah kunci yang membuka sangkar diri sebenar mereka. Ia bukan sekadar melegakan tekanan, ia menanggalkan topeng mereka sepenuhnya. Perkara pertama yang ketara adalah kemunculan fasa yang dipanggil daya tarikan melampau, hypercharm. Ketika narsis mula mengambil minuman keras, dia tidak serta-merta menjadi pemarah atau agresif. Sebaliknya, karismanya melonjak secara mendadak, seolah-olah berlipat ganda 10 kali. Dia menjadi nadi kepada setiap perhimpunan, individu paling lucu dan teman bicara yang paling menarik. Kisahnya menjadi lebih rancak, jenakanya pecah perut, dan pujiannya terhadap anda terasa sungguh membuai. Mengapa fenomena ini terjadi? Alkohol menyingkirkan halangan psikologi dalamannya. Namun, halangan yang disingkirkan itu bukanlah yang mengekang kemarahan, tetapi yang menahan sifat agungnya, grandiose self. Dia tidak lagi bersusah payah untuk membuat pengiraan terperinci tentang cara terbaik untuk mempamerkan dirinya. Dia hanya mencurah-curahkan kepada anda imej pekat tentang diri idealnya, versi yang sudah lama dilatih ketika dia waras. Ketika ini, dia menghirup bekalan narcissistic supply dalam kuantiti yang sangat besar. Semua mata tertumpu padanya, semua orang terhibur dan semua orang memujanya. Baginya, ia terasa seperti meminum eliksir. Bayangkan seorang pelakon yang dipanggil semula ke pentas dan bermandi dalam sorakan gemuruh ovasi. Inilah yang dirasakan oleh narsis selepas beberapa tegukan pertama. Dia melihat pujaan di mata orang sekeliling, lantas mengesahkan keagungannya sendiri. Fasa ini merupakan jerat yang paling licik. Anda mungkin berasa lega, lalu berfikir, akhirnya, ini baru dirinya yang sebenar, ceria dan terbuka. Hakikatnya, anda bukan menyaksikan wajahnya yang tulen. Sebaliknya, hanya melihat topeng palsunya yang kian menggelembung dan kurang terkawal. Ini bukan saat santai. Ini adalah permulaan pertunjukan. Satu preview kepada kekacauan yang tidak dapat dielakkan lagi. Selepas itu, bermulalah fasa ayunan emosi yang mengganggu bagi mereka di sekelilingnya. Sebaik sahaja si narsis itu kenyang dengan kekaguman awal, dia akan mula rasa jemu
Sekadar dipuja tidak lagi memadai. Dia dahagakan drama, dia mahukan reaksi. Dan alkohol memberikannya alat yang sempurna. Dia mula memainkan emosi anda dengan skill seorang konduktor. Tadi dia baru saja memuji anda sebagai insan yang hebat. Dan seminit kemudian, dia boleh melontarkan komen sinis dan tajam yang menusuk terus ke tempat paling sensitif. Kemudian, melihat kekeliruan atau rasa sakit hati anda, dia segera beralih semula ke mod menawan, menuduh anda terlalu sensitif atau mendakwa ia hanyalah gurauan. Awak ni tak faham lawak ke? Dia akan bertanya sambil tersenyum menawan, seolah-olah tiada apa yang berlaku. Ayunan dari mesra ke dingin, dari pujian ke penghinaan, ini mewujudkan keadaan konflik dalaman yang hebat ataupun cognitive dissonance. Anda keliru tentang apa yang sedang berlaku dan cara untuk bertindak balas. Ini meragut keseimbangan anda, menjadikan anda lebih rapuh dan bergantung sepenuhnya pada emosi si narsis itu. Si narsis yang mabuk itu sungguh menikmati kuasa ini. Dia melihat bagaimana riak wajah anda berubah, bagaimana anda cuba meneka langkahnya yang seterusnya dan ini memberinya kepuasan yang amat besar. Alkohol menghapuskan batas-batas moral, membolehkannya melakukan eksperimen kejam ke atas mental anda tanpa sebarang rasa menyesal. Dia seolah-olah menguji sejauh mana batasnya, sejauh mana dia boleh menggoyahkan emosi anda sebelum anda benar-benar tewas. Dan setiap tindak balas emosi anda, sama ada air mata, kemarahan atau kekeliruan, adalah bekalan narsisistik tambahan untuknya. Fasa ketiga ialah apabila sikap kebesaran diri, grandiosity, itu melarat hingga ke tahap yang tidak munasabah. Jika dalam keadaan sedar dia sekadar merasakan diri lebih baik daripada orang lain, apabila mabuk, dia mula rasa diri dia macam Tuhan. Arak mematikan pemikiran kritisnya dan membesarkan egonya sehingga sebesar alam semesta. Dia akan mula membanggakan pencapaiannya, sama ada yang benar atau rekaan, dengan melebih-lebihkannya ratusan kali ganda. Dia boleh mendakwa dirinya pakar terbaik dalam bidangnya, mengatakan tanpa dia syarikat akan lingkup. Malah, dia boleh memerintah negara lebih baik daripada mana-mana presiden. Sebarang usaha untuk meragui kata-katanya atau memberikan hujah balas akan disambut dengan kemarahan yang meluap-luap. Dia bukan sekadar bercerita tentang diri sendiri. Dia berucap seolah-olah dia seorang nabi. Monolognya menjadi panjang berjela dan mutlak, iaitu tidak boleh dibantah. Dia mungkin mula mengajar semua orang di sekelilingnya memberikan nasihat yang tidak diminta dan mengkritik kehidupan orang lain dari sudut pandangan otoriti yang tidak boleh dipertikaikan miliknya. Pada saat ini, dia benar-benar ikhlas mempercayai bahawa dirinya adalah luar biasa. Arak mencipta ilusi kemahakuasaan dalam fikirannya. Bayangkan seseorang yang melihat cermin Herod yang membuatkan dia kelihatan besar dan berkuasa dan dia menerima pantulan yang terherod itu sebagai kebenaran mutlak. Inilah yang berlaku kepada si narsisistik. Dia hilang hubungan dengan realiti. Dia mungkin mula menjanjikan bulan dan bintang, menceritakan tentang rancangan besar yang tidak akan pernah dilaksanakannya. Kebesaran diri dalam keadaan mabuk ini bukan sekadar omong kosong yang tidak berbahaya. Ia adalah cara untuk mengabsahkan dominasinya ke atas semua orang di situ dan, sekali lagi, membuktikan kepada dirinya sendiri bahawa dia adalah pusat alam semesta. Langkah seterusnya, empati akan hilang sepenuhnya. Bahkan, ketika mereka sedar pun, empati adalah masalah besar bagi seorang narsis. Soft-spoken kata orang. Mereka mungkin pandai meniru rasa simpati jika ia mendatangkan keuntungan. Tetapi, mereka tidak pernah mampu merasai kesakitan orang lain secara tulen. Namun, alkohol akan membakar habis saki-baki peniruan yang menyedihkan itu. Di bawah pengaruh alkohol, si narsis menjadi pekak badak terhadap perasaan orang lain.
Kesakitan anda, air mata anda, rayuan anda supaya dia berhenti, semuanya ibarat tiupan angin kepadanya. Malah, perkara-perkara ini mungkin akan mengganggunya. Kenapa? Kerana pada saat itu, anda telah mengalihkan tumpuan daripada dirinya kepada anda. Rengakan anda mengganggu dia untuk menikmati keagungannya sendiri. Dia mungkin berkata, terus terang, jangan rosakkan malam aku. Atau, janganlah jadi orang yang membosankan. Dia akan memandang penderitaan anda dengan sikap dingin dan acuh tak acuh, atau bahkan dengan penghinaan. Dia langsung tidak kisah jika kata-kata atau tindakannya menyakiti anda. Dia tidak melihat sebarang kaitan sebab dan akibat antara kelakuannya dan perasaan anda. Dalam alam semesta, mabuknya, anda hanya wujud sebagai objek yang sepatutnya memberikan kenikmatan kepadanya atau jangan sesekali mengganggu. Sebarang percubaan anda untuk menyentuh hati nuraninya pasti akan menemui kegagalan. Ia umpama cuba menerangkan teori relativiti kepada sebiji batu. Alkohol mematikan bahagian otak yang bertanggungjawab untuk interaksi sosial dan pemahaman emosi orang lain. Dan bagi seorang narsis, bahagian ini memang sudah berfungsi separuh jalan. Akhirnya, anda berhadapan sendirian dengan seseorang yang menganggap anda hanyalah sekeping perabot yang tiba-tiba mengeluarkan bunyi yang menjengkelkan. Di fasa kelima ini, pencarian kambing hitam bermula dengan sangat agresif. Apabila rasa gembira yang melampau, euforia, itu mula pudar dan realiti perlahan-lahan menembusi kabus alkohol, si narsis mula merasa sungguh tidak selesa. Pengkritik dalaman dirinya yang selama ini bersungguh-sungguh dia matikan dengan alkohol, kini kembali bersuara. Untuk mengelak daripada berhadapan dengan perasaan tidak berguna dirinya, narsis itu melakukan perkara yang paling dia mahir, memprojekkan semua perasaan negatifnya kepada orang lain. Dia perlukan seseorang untuk dipersalahkan dengan segera, dan orang yang bersalah itu berkemungkinan besar adalah anda atau sesiapa sahaja yang berada di depan mata. Dia akan mula mencari kesalahan pada hal yang remeh-temeh. Anda tersalah pandang, tersalah cakap atau tersalah intonasi ketika menjawab. Apa-apa sahaja yang remeh boleh menjadi pencetus letusan kemarahannya. Dia akan menuduh anda melakukan pelbagai dosa besar. Kononnya, anda tidak memahaminya, tidak menghargainya atau sengaja memprovokasi. Ini semua salah awak. Awak yang buat saya jadi macam ni. Itu adalah frasa klasik si narsis yang sedang mabuk. Dia secara harfiah mencari alasan untuk melepaskan segala kekotoran emosi yang telah terkumpul dalam dirinya. Proses ini serupa gunung berapi yang sedang mencari titik paling lemah pada kerak bumi untuk meluahkan lahar. Dan anda menjadi titik lemah itu. Si narsis secara tidak sedar memilih mangsa yang paling selamat baginya, iaitu seseorang yang bergantung secara emosi dan tidak akan mampu memberikan tentangan yang keras. Dia tidak akan berkelakuan begini dengan majikannya atau sesiapa sahaja yang mungkin menjadi ancaman kepadanya. Dia memilih anda kerana dia tahu anda akan bersabar dan menanggungnya. Dan dalam tuduhan yang dilemparkan itu, dia sebenarnya benar-benar ikhlas. Dalam logik mabuknya yang terpesong, andalah satu-satunya punca kepada semua masalahnya. Sekarang, kita masuk ke fasa agresif lisan dan penghinaan. Apabila kambing hitam sudah dijumpai, si narsis akan melepaskan segala kemarahannya. Alkohol memberanikan mulutnya dan dari situ bermulalah limpahan makian, kritikan dan kata-kata yang menghina. Dia akan ungkit semula semua kesilapan anda yang lalu, sama ada yang betul-betul terjadi atau yang direka-reka. Dia akan menyerang titik paling sensitif, kelemahan dan ketakutan yang pernah anda dedahkan kepadanya tanpa berhati-hati. Kata-katanya tepat dan berbisa, persis seperti patukan ular.
Dia akan menggunakan sindiran, ejekan dan meniru gaya anda untuk menjadikan anda kelihatan paling menyedihkan. Matlamat aliran kata-kata ini bukan sekadar untuk meluahkan rasa tidak puas hati, tetapi untuk menghancurkan harga diri anda, memijak-mijak maruah anda secara mental. Dia perlu berasa kuat dan penting di atas kehinaan yang anda alami. Setiap riak kesakitan di wajah anda, setiap air mata yang mengalir, itu adalah kepuasan batin baginya. Bukti kekuasaannya ke atas diri anda. Ketika sedar, dia mungkin menyembunyikan kekejamannya di sebalik istilah kritikan membina atau keprihatinan. Tetapi apabila mabuk, dia tidak bersusah payah berpura-pura. Dia meluahkan apa yang sebenarnya terlintas di fikirannya. Semua racun dan penghinaan yang dipendamnya terhadap anda dan dunia kini dilepaskan. Bayangkan anda membuka penutup pembetung. Begitulah aliran pemikiran kotor yang dihamburkan ke atas anda. Dan yang paling mengerikan, keesokan harinya dia mungkin hanya berkata, "Saya cuma bergurau," atau "Saya tak sedar apa yang saya cakapkan." Namun, kata-kata itu, tusukan kejam dan tepat ke dalam jiwa anda akan kekal bersama anda selama-lamanya. Fasa ketujuh adalah kemuncaknya, iaitu peralihan kepada cemburu yang melampau dan paranoia tak berasas. Arak memang diketahui mencetuskan pandangan yang terpesong bagi individu narsistik yang sedia curiga dan suka mengawal. Kesan herotan ini mencapai dimensi yang menakutkan. Dia mula melihat ancaman dan pengkhianatan di tempat yang tiada langsung unsur-unsur tersebut. Pandangan rawak anda terhadap orang lain, senyuman kepada pelayan, atau mesej ringkas di telefon, semuanya ini akan dianggap dalam fikirannya yang mabuk sebagai bukti kukuh bahawa anda curang. Dia akan mula melakukan soal siasat dengan bersungguh-sungguh, menuntut untuk melihat telefon anda dan menuduh anda melakukan perkara yang tidak pernah anda lakukan. Logiknya kini benar-benar bersifat paranoid. Sebarang alasan atau pembelaan, anda hanya akan memburukkan lagi keadaan. Jika anda menafikannya, itu bermakna anda licik dan berbohong. Jika anda berdiam diri pula, ini bermakna anda tiada pembelaan diri. Ini adalah lingkaran ganas yang tiada jalan keluar. Kecemburuan yang didorong arak ini tidak berpunca daripada cinta atau takut kehilangan, tetapi daripada ketakutan panik untuk dimalukan, ditipu atau dijadikan bahan ketawa. Idea bahawa anda mungkin memilih orang lain berbanding dirinya adalah sesuatu yang tidak tertanggung bagi keegoan agung dirinya. Oleh itu, dia memilih untuk melancarkan serangan pendahuluan dengan menuduh dan menghina anda terlebih dahulu. Dia mencipta realiti rekaan di mana anda adalah pengkhianat dan dia adalah mangsa yang ditipu. Ini bukan sahaja membolehkannya melepaskan rasa agresif, tetapi juga meraih simpati daripada dirinya sendiri, mengukuhkan lagi peranan sebagai orang yang menderita. Dia menikmati sepenuhnya drama yang dicipta oleh tangannya sendiri. Kemudian, kita masuk ke fasa yang dipanggil keterbukaan mabuk, yang sebenarnya hanyalah taktik manipulasi yang sangat licik. Selepas melalui ribut kemarahan dan cemburu, narsis boleh menukar taktik secara tiba-tiba. Dia mungkin akan mula mencurahkan isi hatinya kepada anda. Dengan air mata berlinangan, dia akan bercerita tentang zaman kanak-kanaknya yang sukar, tentang bagaimana tiada siapa yang faham dirinya dan betapa rapuh dan kesepiannya dia. Dia akan menyatakan bahawa hanya anda seorang yang boleh menyelamatkannya dan tanpa anda, dia pasti akan hancur. Ini adalah teknik yang sangat berkesan, direka untuk mempergunakan empati dan simpati anda. Anda mula berfikir, inilah dia yang sebenar. Bukan raksasa, tetapi hanya seorang yang cedera dan tidak bahagia. Alkohol telah memungkinkannya untuk akhirnya menunjukkan kelemahannya. Tetapi ini hanyalah perangkap lain. Ya,
Mungkin ada sedikit kebenaran dalam kata-katanya, tetapi ia disampaikan pada masa yang paling menguntungkan bagi dirinya. Dia menggunakan kelemahannya sebagai senjata untuk menjinakkan anda, memaksa anda melupakan segala penghinaan yang baru sahaja anda lalui. Dia memindahkan tanggungjawab untuk keadaan emosinya kepada anda. Kini, anda bukan lagi mangsa kemarahannya, tetapi penyelamat yang menentukan kesejahteraannya. Pengakuan mabuk ini bukanlah jeritan meminta pertolongan, tetapi satu cara untuk mendapatkan semula kawalan ke atas anda, mengikat anda dengan lebih erat melalui rasa bersalah dan kewajipan. Dia seolah-olah berkata, "Saya berkelakuan teruk sebab saya rasa sangat teruk. Dan saya rasa teruk kerana awak tidak cukup menyayangi dan menyokong saya." Dan tanpa sedar, anda sekali lagi yang dipersalahkan. Fasa ke-9 pula ialah taktik memusnahkan diri secara terang-terangan atau demonstratif. Jika pengakuan mabuk itu tidak berkesan atau hasilnya tidak seperti yang diharapkan, si narsisis akan beralih kepada langkah yang lebih drastik. Dia mula menunjukkan tingkah laku membinasakan diri secara terbuka dan dia pastikan anda melihat segalanya. Dia mungkin akan minum lebih banyak lagi, mencampur pelbagai jenis minuman keras dan merungut betapa bosannya hidup ini dan betapa tidak bermaknanya lagi segala-galanya. Dia juga mungkin akan mula mengambil risiko besar, memandu laju seperti orang gila, mencari gaduh atau melakukan apa-apa sahaja tindakan yang melulu dan bahaya. Semua ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah satu bentuk ugutan atau blackmail. Ini adalah mesej senyap yang ditujukan khas kepada anda. Lihatlah apa yang awak sudah buat pada saya. Jika apa-apa terjadi, awak yang akan menanggung dosanya. Dia menjadikan badan dan nyawanya sebagai alat untuk memanipulasi anda. Dia tahu bahawa orang yang normal dan berempati tidak akan duduk diam dan melihat orang lain merosakkan diri sendiri. Anda pasti akan cuba menghentikan, memujuk dan menenangkannya. Dan pada saat itulah dia sekali lagi mendapat apa yang dia mahukan, perhatian penuh anda dan juga penguasaan ke atas situasi. Sekali lagi, anda terkejar-kejar melayaninya, sehinggakan lupa tentang diri sendiri dan perasaan anda. Dia kembali menjadi pusat perhatian alam semesta. Ini adalah permainan kejam, di mana dia mempertaruhkan nyawa dan kesihatannya sendiri, semata-mata untuk mengesahkan sejauh mana kuasanya ke atas anda. Dia sebenarnya tidak berniat untuk memusnahkan dirinya. Dia cuma berlakon dalam permainan ini untuk memerah seberapa banyak sumber emosi yang dia mampu daripada anda. Apabila persembahan itu berakhir, tibalah fasa terhuyung hayang mabuk atau tidur. Si narsisis, setelah mengikis habis segala tenaga dan perasaan anda, hanya akan terpadam begitu sahaja. Dia mungkin tertidur di tempat dia duduk, di tengah-tengah perbualan, di kerusi atau bahkan di lantai. Bagi anda, ini mungkin kelihatan seperti detik kelegaan. Akhirnya senyap. Akhirnya mimpi ngeri ini tamat. Namun, ini hanyalah ketenangan yang menipu. Ketika dia lena, anda ditinggalkan sendirian untuk menghadapi kesan buruk ribut emosi yang dicetuskannya. Anda rasa hancur, kosong dan terhina. Anda memutar kembali setiap kata-kata kejamnya, cuba mencari di mana silap anda. Anda mungkin merasakan campuran rasa sakit hati, kemarahan, kasihan, malah rasa bersalah. Anda mungkin mula mengemas kekacauan yang dia tinggalkan, seolah-olah cuba membersihkan kekusutan yang ada di dalam fikiran anda. Sementara dia tidur nyenyak, mengumpul tenaga untuk pusingan seterusnya, anda pula terpaksa memproses trauma yang baru dialami. Tidurnya bukanlah gencatan senjata. Ia adalah rehat teknikal dalam persembahan. Dia hanya mengisi semula baterinya. Dia tidak memikirkan anda. Dia tidak menyesal. Otaknya yang diracuni alkohol dan penuh dengan kepuasan narsistik hanya berehat.
dan anda pula kekal berjaga. Cuba mengutip serpihan maruah diri anda yang pecah. Kontras antara tidurnya yang tenang dan penderitaan jiwa anda adalah salah satu aspek yang paling kejam dan paling jelas dalam hubungan seperti ini. Fasa ke-11 dikenali sebagai amnesia pagi. Keesokan harinya, si narsis akan bangun seolah-olah tiada apa-apa yang pernah berlaku. Apabila anda, dengan hati yang berat, cuba membangkitkan isu semalam, anda akan berhadapan dengan salah satu daripada 3 reaksi. Reaksi pertama, dan yang paling kerap, adalah penafian sepenuhnya. Apa? Itu tak pernah berlaku. Kau ni mereka-reka cerita. Dia akan merenung anda dengan riak kehairanan yang begitu jujur. Sampaikan anda sendiri mula meragui kewarasan diri. Ini adalah gaslighting klasik dalam bentuk yang paling kurang ajar. Reaksi kedua pula adalah dengan memperkecilkan isu tersebut. Alah, saya cuma minum sikit dan bergurau je. Awak ni tiada langsung semangat berjenaka. Dia cuba mencop anda sebagai seorang yang hysterical, jenis yang memperbesar-besarkan hal kecil. Dia merendahkan kesakitan yang anda alami kepada insiden yang remeh-temeh. Reaksi ketiga ialah, aku tak ingat. Saya terlalu mabuk, saya tak ingat apa-apa. Kalau saya ada cakap apa-apa pun, ia bukan niat jahat. Ini adalah strategi yang sangat licik. Ia membolehkan dia mengelak daripada bertanggungjawab. Tetapi, pada masa yang sama, seolah-olah meminta maaf tanpa perlu meminta maaf. Amnesia ini, dalam kebanyakan kes, hanyalah satu penipuan yang terang-terangan. Sebenarnya, dia ingat semuanya dengan jelas. Namun, untuk mengakui perkara itu, bererti dia perlu mengakui kesalahannya, sisi gelapnya. Dan bagi seorang narsis, itu umpama hukuman mati. Oleh itu, dia akan menafikan realiti hingga ketitisan darah terakhir, membuatkan anda rasa seperti orang gila. Fasa ini adalah antara yang paling merosakkan. Bukan sahaja kerana ia menghalang konflik daripada diselesaikan, tetapi juga kerana ia menghakis kepercayaan anda terhadap persepsi diri sendiri. Selepas itu, masuklah fasa menuding jari. Jika dia gagal menafikan apa yang berlaku kerana ada saksi atau bukti yang kukuh, si narsistik akan beralih kepada pelan B. Dia akan mengaku memang ada sesuatu yang terjadi. Tapi, sudah tentulah anda yang bersalah. Ya, saya memang jerit. Tapi awak sendiri yang provok saya. Awak membebel sepanjang malam. Atau, saya minum sebab saya stres kerja dan awak pula tak beri sokongan pun bila di rumah. Dia akan membina satu rantaian logik yang rumit dan di penghujungnya, anda akan dilihat sebagai punca utama tingkah lakunya yang teruk itu. Dia melakonkan diri sebagai mangsa keadaan, manakala anda pula ialah penjahat utamanya. Dia tidak akan sesekalipun berkata, saya salah, saya berkelakuan macam sampah, maafkan saya. Sebaliknya, dia akan paksa anda untuk meminta maaf kerana mengheret atau menyebabkan dia bertindak sebegitu dan yang paling teruk, ia sering menjadi. Selepas ribut emosi itu, anda terlalu letih dan penat sehinggakan anda rasa lebih baik bersetuju dan menanggung kesalahan itu. Asalkan semuanya cepat berakhir. Anda mula berfikir, mungkin saya memang terlalu kasar. Patutkah saya diam sahaja? Dan tiba-tiba, anda bukan lagi mangsa penderaan, tetapi sudah menjadi rakan subahat dia. Si narsistik sangat mahir memanipulasi pertukaran peranan ini. Dan akhirnya, anda yang dibiarkan menanggung rasa bersalah atas kelakuannya. Inilah kemuncak atau tahap tertinggi dalam seni manipulasi. Fasa ke-13 ini dipanggil fasa bulan madu yang singkat. Selepas berjaya memindahkan rasa bersalah itu sepenuhnya kepada anda dan anda mungkin sudah pun meminta maaf, si narsistik akan kembali mengaktifkan mod memikatnya. Dia sedar anda sedang tertekan dan keliru. Dia faham dia perlu melembutkan keadaan sedikit
supaya anda tidak mengambil keputusan untuk pergi. Tempoh yang dipanggil pengeboman kasih sayang, love bombing, pun bermula. Dia mungkin membelikan anda bunga, memberi hadiah mahal dan meluahkan betapa dia sangat menyayangi anda dan takut kehilangan. Dia akan bersumpah dan berjanji, perkara seperti ini tidak akan berlaku lagi. Dia akan melimpahi anda dengan perhatian dan kasih sayang, mencipta ilusi bahawa hubungan anda kini sempurna. Mengapa dia berbuat demikian? Pertama, untuk memastikan anda kekal. Dia tahu dia sudah melampaui batas dan takut kehilangan sumber narsistik daripada Mia. Kedua, untuk menanamkan dalam fikiran anda bahawa saat-saat indah yang dinikmati adalah lebih penting berbanding saat-saat buruk. Jiwa anda yang sentiasa mencari kestabilan akan berpaut pada sisa-sisa kebaikan ini. Anda mula berfikir, tengoklah, dia sebenarnya boleh jadi baik. Mungkin semalam sahaja hari yang tidak menyenangkan. Bulan madu yang singkat ini bukanlah tanda penyesalan. Ini adalah manipulasi yang disengajakan, bertujuan untuk menekan butang semula agar kitaran penderaan boleh dimulakan lagi. Dia memberikan kehangatan hanya sekadar cukup untuk memastikan anda kekal. Tidak lebih, tidak kurang. Ia seperti memberikan makanan kepada haiwan. Sekadar cukup untuk memastikan haiwan itu tidak melarikan diri dari sangkarnya. Di peringkat ke-14, penderaan kewangan mula terselah, diselindungkan di bawah topeng alkohol. Alkohol memerlukan wang dan selalunya jumlahnya besar. Si narsis, terutamanya dalam keadaan mabuk, cenderung kepada perbelanjaan yang impulsif dan melampau. Dia mungkin membelanja seluruh bar, membeli barang mahal yang sebenarnya tak diperlukan langsung atau melakukan tunjuk cara semata-mata untuk menarik perhatian. Dia menghabiskan wang hanya untuk memuaskan egonya, mempamerkan status dan kononnya kemurahan hati. Masalahnya, dia menghabiskan duit bersama atau lebih teruk lagi, duit anda. Keesokan paginya, apabila anda menyedari akaun bank sudah kosong, dia akan menggunakan taktik yang sama. Saya mabuk, saya tak sedar apa yang saya buat. Dia bahkan mungkin menyalahkan anda kerana tidak menghalangnya. Dengan cara ini, dia bukan sahaja menimbulkan masalah kewangan kepada keluarga, malah dia lari daripada sebarang tanggungjawab. Alkohol menjadi alasan yang paling sempurna untuk tingkah laku tidak bertanggungjawabnya. Selain itu, dia juga menggunakan wang sebagai alat kawalan. Contohnya, selepas pergaduhan kerana mabuk, dia akan menghukum anda dengan menyekat akses anda kepada wang atau sebaliknya, selepas fasa bulan madu, dia akan menghujani anda dengan hadiah semata-mata untuk membeli kemaafan anda. Dalam apa jua keadaan, alkohol memberikan kebebasan kepadanya untuk melakukan manipulasi kewangan dan akhirnya anda yang terpaksa menanggung segala akibatnya. Fasa ke-15 adalah fasa di mana dia memusnahkan rangkaian sosial anda. Si narsis yang mabuk adalah bencana besar dalam kehidupan sosial. Dia boleh menghina rakan-rakan anda, memalukan ahli keluarga anda dan mencetuskan kekecohan di khalayak ramai. Dia mungkin tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi kesannya tetap sama. Orang ramai mula menjauhi anda. Rakan-rakan anda tidak lagi menjemput anda ke rumah mereka kerana mereka tidak mahu menjadi saksi kepada drama yang tidak menyenangkan itu lagi. Keluarga anda pula memandang anda dengan rasa kasihan dan pandangan yang tidak setuju. Sedikit demi sedikit, kekosongan mula wujud di sekeliling anda. Anda terperangkap dalam pengasingan berhadapan seorang diri dengan si narsis itu. Dan inilah yang dia inginkan, walaupun dilakukan secara separa sedar. Semakin sedikit hubungan sosial yang anda miliki, semakin kurang sokongan luar yang anda dapat dan semakin mudah bagi dia untuk mengawal anda. Arak adalah sekutu setianya dalam hal ini. Kemudian, dia mungkin berkata,
Maafkan saya mabuk. Saya tidak berniat untuk menyinggung perasaan kawan awak. Tetapi kawan anda sudah pun terluka dan hubungan itu sudah retak secara sistematik dari satu sesi minum ke sesi minum yang lain. Dia memutuskan hubungan anda dengan dunia luar. Dan apabila anda benar-benar keseorangan, tanpa rakan dan sokongan, anda menjadi bergantung sepenuhnya kepadanya. Dia menjadi satu-satunya jendela anda ke dunia, satu-satunya orang yang anda boleh berbual. Dan pada masa itulah kuasanya ke atas anda menjadi mutlak. Peringkat ke-16 ialah kehilangan memori. Tetapi bukan dia yang hilang ingatan, sebaliknya anda. Anda sentiasa terperangkap dalam kitaran konflik berbaik, teknik gaslighting, penafian realiti. Semua ini menyebabkan memori anda sendiri mula mengkhianati anda. Anda mula keliru tentang peristiwa yang berlaku. Anda tidak dapat mengingati dengan tepat apa yang dia katakan, bila ia berlaku atau bagaimana semuanya bermula. Otak anda dalam usaha melindungi diri daripada trauma mula menolak atau memesongkan memori. Si narsisis akan secara aktif menyokong keadaan ini. Dia akan berkata, awak ingat salah, sebenarnya begini. Dan versinya akan sentiasa meletakkan dirinya dalam cahaya yang terbaik. Lama-kelamaan, anda berhenti mempercayai ingatan dan persepsi anda sendiri. Anda mula bergantung pada tafsiran dia mengenai peristiwa tersebut. Ini adalah keadaan yang sangat berbahaya kerana anda kehilangan tempat berpaut, hilang hubungan dengan realiti. Seolah-olah anda hidup dalam kabus di mana satu-satunya panduan adalah suaranya. Episod alkohol memburukkan lagi situasi ini kerana ia sentiasa huru-hara dan terlalu tepu dengan emosi, menjadikannya lebih sukar untuk diingati. Dia menggunakan kekacauan ini untuk menulis semula sejarah memihak kepadanya. Dan anda yang keletihan dan hilang arah tanpa sedar membantunya hanya kerana anda sudah tidak mampu membezakan antara kebenaran dan pembohongan. Peringkat ke-17 ini adalah kemuncak kepada penipuan patologi. Dalam keadaan mabuk, si narsisis ini menipu dengan lebih licik, lebih hebat dan tanpa segan silu berbanding ketika dia sedar. Alkohol menanggalkan batasan moral terakhirnya. Dia boleh mereka-reka seluruh cerita tentang masa silamnya, tentang rangkaian perhubungan yang dia ada dan tentang segala kejayaannya. Dia boleh menipu anda secara berdepan tentang lokasi dan aktiviti dia, walaupun anda sudah tahu kebenaran yang sebenar. Kebohongannya seringkali tidak mempunyai sebarang tujuan yang praktikal. Dia menipu semata-mata demi proses penipuan itu sendiri bagi mewujudkan realiti alternatif di mana dirinya adalah hero yang diagungkan. Dia akan menceritakan kisah rekaan yang sama kepada orang yang berbeza, langsung tidak ambil peduli jika dia ditangkap kerana wujudnya percanggahan maklumat. Jika anda cuba mencabar atau menjeratnya dengan kebohongan itu, dia sama ada akan berpura-pura anda salah faham atau dia akan meluahkan kemarahan terhadap anda kerana tidak percaya kepadanya. Kebohongan narsisis ketika mabuk bukan sekadar penipuan biasa. Ia adalah kaedah membina dunia. Dia mencipta dunia di mana dia berasa selesa, di mana dia diagungkan dan dianggap sempurna tanpa cacat cela. Dan dia menuntut anda untuk turut hidup dalam dunia rekaan ini. Sebarang cubaan untuk mengembalikannya kepada realiti akan dianggap olehnya sebagai satu serangan. Oleh sebab itu, berhujah dengan si narsisis yang mabuk dan menipu adalah satu perkara yang sia-sia dan amat meletihkan jiwa. Fasa ke-18 adalah tentang permainan mangsa, walaupun dikenali dengan sifat agresif dan kekejaman yang melampau. Apabila mabuk, seorang narsisis sangat suka melakonkan watak sebagai seorang martir, iaitu mangsa yang menderita.
Dia akan merungut tentang betapa tidak adilnya kehidupan terhadapnya, bagaimana dia tidak dihargai, dan bagaimana semua orang mengambil kesempatan daripadanya. Dia akan bercerita betapa sukarnya dia menjalani hidup, mengatakan dirinya seorang genius yang disalahertikan. Dia boleh menyalahkan sesiapa sahaja atas kegagalannya, ketua, kerajaan, cuaca buruk dan sudah tentu anda. Kedudukan mangsa ini sangat menguntungkan. Pertama, ia menghilangkan segala tanggungjawab terhadap kehidupannya sendiri. Masalah itu bukan salah dia, tetapi seluruh dunia sedang menentangnya. Kedua, ia menimbulkan rasa bersalah dan keinginan untuk membantu dalam kalangan orang di sekeliling. Dia mahir memanipulasi rasa kasihan anda. Mendengar rintihan mabuknya, anda mungkin terlupa seketika bahawa si malang yang menderita inilah yang baru setengah jam lepas memaki hamun anda. Alkohol membantunya menjadikan imej ini lebih meyakinkan, menambah unsur keputusasaan yang kelihatan ikhlas. Dia mungkin juga menangis, tetapi itu hanyalah air mata buaya. Air mata itu bukan kerana kesakitan sebenar, tetapi akibat rasa kasihan terhadap diri sendiri dan kemarahan kepada dunia yang enggan mengakui keagungannya. Permainan mangsa ini adalah satu lagi cara untuk mendapatkan sumber narsistik, bekalan emosi, kali ini dalam bentuk simpati dan belas kasihan. Peringkat ke-19 ini membawa kita kepada tingkah laku yang amat berbahaya dan penuh risiko. Gabungan alkohol dan dorongan narsistik untuk mencari sensasi ekstrim serta menunjukkan keunggulan diri, menghasilkan adunan yang sangat mudah meletup. Seorang narsistik yang mabuk akan mula melakukan perbuatan yang bukan sahaja membahayakan nyawanya sendiri, malah turut mengancam nyawa orang di sekelilingnya. Contoh paling biasa adalah memandu dalam keadaan mabuk. Dia benar-benar yakin tiada apa yang akan menimpanya kerana dia merasakan dirinya istimewa dan mampu mengawal segala-galanya. Sebarang cubaan untuk menghalangnya akan dianggap sebagai penghinaan terhadap kehebatannya. Dia mungkin sengaja mencari pergaduhan dengan orang yang jelas-jelas lebih kuat daripadanya, semata-mata untuk membuktikan keberaniannya. Dia juga sanggup terlibat dalam pengembaraan kewangan yang meragukan atau mempertaruhkan wang terakhir yang dia miliki. Tingkah laku ini bukan hanya didorong oleh keberanian orang mabuk semata-mata. Ini adalah caranya untuk mendapatkan dos adrenalin dan meraih kekaguman. Dia mahu orang lain melihatnya dan berfikir, betapa beraninya dia, betapa dia sanggup mengambil risiko. Dia bermain dengan maut demi merasai dirinya benar-benar hidup dan serba berkuasa. Dan dia sama sekali tidak peduli tentang kemungkinan akibat yang akan menimpa dirinya atau anda. Malah, kebimbangan dan ketakutan anda terhadap keselamatannya mungkin memberikan kepuasan kepadanya kerana ia adalah bukti tambahan betapa pentingnya dia dalam hidup anda. Fasa ke-20. Sikap mengabaikan sepenuhnya peraturan dan norma sosial. Walaupun dalam keadaan sedar atau tidak mabuk, individu narsis ini memang sudah percaya bahawa peraturan itu dicipta untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Alkohol pula menghilangkan sepenuhnya rasa tanggungjawab sosial yang sedia ada pun sangat tipis dalam dirinya. Ketika mabuk, dia boleh bertindak melulu dan tidak senonoh sama sekali. Menjerit-jerit kuat di tempat awam, menghina orang yang tidak dikenali, malah melanggar undang-undang. Dia langsung tidak mempunyai kesedaran bahawa tingkah lakunya itu boleh mengganggu orang lain atau dianggap tidak wajar. Dia merasakan dirinya pusat alam semesta dan berhak melakukan apa sahaja. Jika ada sesiapa yang cuba menegurnya, dia akan meletus dengan kemarahan yang meluap-luap. Kau tahu ke aku ni siapa? Itulah reaksi tipikalnya. Dia benar-benar tidak faham mengapa
dia perlu mematuhi peraturan bodoh yang ditetapkan untuk golongan biasa-biasa ini. Perasaan bahawa dia boleh buat apa sahaja ini boleh membawa kepada akibat yang sangat buruk daripada denda pentadbiran sehinggalah kepada liability jenayah. Namun, itu pun tidak menghalangnya. Dalam pandangan dunianya yang mabuk, sebarang masalah yang timbul akibat perbuatannya bukanlah salah dia, tetapi salah orang lain yang tidak mahu memahami keadaannya atau terlalu cerewet dengan perkara kecil. Dia akan sentiasa mencari jalan untuk melepaskan diri dan menuding jari kepada pihak lain. Peringkat yang ke-21 ialah taktik manipulasi seksual. Arak sering digunakan oleh narsis sebagai alat untuk memaksa anda melakukan keintiman atau sebagai alasan untuk curang. Apabila dia mabuk, dia boleh menjadi sangat mendesak, mengabaikan penolakan dan ketidakrelaan anda. Dia mungkin menekan anda dengan rasa tanggungjawab, memeras ugut atau menuduh anda bersikap dingin. Baginya, seks bukanlah lambang cinta atau keintiman, tetapi cara untuk mengesahkan kekuasaan dan mendapatkan kepuasan fizikal semata-mata. Persetujuan atau keinginan anda sama sekali tidak penting baginya. Sebaliknya, arak juga boleh menjadi alasan yang sempurna baginya untuk berlaku curang. Saya mabuk, saya tak dapat kawal diri, benda tu tak ada makna apa-apa pun. Ini adalah set frasa standardnya selepas melakukan kecurangan. Dia menggunakan keadaan mabuk itu untuk melepaskan diri daripada tanggungjawab atas pengkhianatan tersebut. Dengan cara ini, dia dapat menikmati keseronokan di luar dan pada masa yang sama dapat mengekalkan hubungan dengan anda dengan meletakkan semua kesalahan ke atas air setan itu. Dia juga mungkin cuba menimbulkan rasa cemburu dalam diri anda dengan menggoda orang lain di hadapan mata anda semata-mata untuk mendapatkan perhatian tambahan dan merasakan dirinya dihargai. Arak memberinya kebebasan untuk melakukan apa jua jenis manipulasi seksual, menjadikan keintiman sebagai satu lagi medan pertempuran untuk kuasa dan kawalan. Peringkat ke-22 ini ialah serangan sentimentaliti yang datang secara tiba-tiba di tengah-tengah keadaan lalai atau mabuk atau selang-seli antara kemarahan, meluap-luap dan pemujaan diri. Si narsis tiba-tiba boleh menjadi terlalu sentimental. Dia mungkin mula mendengar muzik sedih, mengimbau zaman dahulu yang indah dan bercerita tentang betapa baiknya segala-galanya pada masa lalu. Dia boleh mengeluarkan foto lama dan menceritakan kisah-kisah tertentu dengan mata yang berkaca-kaca. Pada pandangan pertama, ia mungkin kelihatan seperti petanda kedalaman perasaannya yang tulen. Tetapi sebenarnya, ia hanyalah satu lagi bentuk pemujaan diri. Dia bukan menikmati memori itu sendiri, tetapi menikmati imej dirinya dalam memori tersebut. Dia kagum pada dirinya yang muda, berjaya dan bahagia. Ini bukan nostalgia terhadap masa lalu, tetapi nostalgia terhadap diri agungnya yang pernah wujud dahulu. Sentimentaliti ini juga mungkin ditujukan kepada anda. Dia mungkin mengingati permulaan hubungan anda dan menyatakan betapa dalamnya dia mencintai anda ketika itu. Tujuan manipulasi ini adalah untuk membuat anda melupakan tingkah laku buruknya sekarang dan mengingati kembali masa dia menjadi orang baik. Seolah-olah dia sedang berkata, "Tengok, saya bukan selamanya begini. Saya boleh berubah, bersabarlah dan mungkin semuanya akan kembali seperti dahulu." Ini adalah satu lagi cara untuk memastikan anda terus terperangkap dalam jeratnya dengan mempergunakan kenangan indah anda dan harapan untuk melihat dia kembali menjadi baik. Fasa ke-23 ialah keangkuhan intelektual. Si narsis yang mabuk ini menganggap dirinya bukan sahaja paling kacak dan berjaya, tetapi juga yang paling bijak. Dia akan mencetuskan perdebatan mengenai apa sahaja topik daripada politik hinggalah kepada fizik kuantum, kononnya untuk mempamerkan pengetahuannya yang mendalam.
Dia akan menggunakan frasa yang rumit dan bombastik, memetik kata-kata klasik, seringkali tidak kena pada tempatnya dan cuba mengajar semua orang di sekelilingnya. Sebarang percanggahan pendapat akan dianggap sebagai bukti kebodohan anda. Dia bukan cuba berdialog, dia sedang menyampaikan syarahan. Dia tidak berminat dengan pandangan anda. Apa yang penting baginya adalah untuk membuktikan keunggulan intelektualnya. Dia akan menyampuk, mentertawakan hujah anda dan mula menyerang peribadi. Matlamat persembahan intelektual ini adalah untuk merendahkan dan memalukan orang lain demi meninggikan dirinya sendiri. Alkohol memberikannya keyakinan penuh bahawa dia sentiasa betul, walaupun apa yang diucapkannya hanyalah karut semata-mata. Dia langsung tidak mempunyai keupayaan untuk mengkritik diri sendiri dan mustahil baginya untuk menerima hakikat bahawa dia mungkin silap. Berdebat dengannya dalam keadaan begini ibarat bermain catur dengan seekor merpati. Ia akan menolak semua buah catur berak di atas papan dan kemudian terbang pergi sambil memberitahu semua orang bagaimana ia telah mengalahkan anda. Fasa atau langkah ke-24 adalah mengenai mencetuskan kekecohan dan drama. Si narsistik mendapat bekalan, supply daripada emosi yang kuat dan alkohol adalah medium yang membantu dia mencipta emosi ini tanpa had. Jika suasana malam itu terlalu tenang dan damai, dia akan cepat berasa bosan. Dia perlukan gegaran, drama, konflik dan dia akan mencipta semua itu daripada perkara yang tiada apa-apa. Dia mungkin sengaja memprovokasi pergaduhan antara dua orang, kemudian duduk memerhati dengan rasa puas hati. Dia boleh terbocor rahsia seseorang kononnya secara tidak sengaja, semata-mata untuk menabur perpecahan. Dia juga mungkin membuat kenyataan yang skandal untuk memeranjatkan orang ramai. Dialah pengarah dan pelakon utama dalam teater kekacauan ini. Semakin banyak jeritan, tangisan dan konflik berlaku di sekelilingnya, semakin hidup perasaannya. Dia berada di mata ribut yang diciptanya sendiri dan ini memberinya rasa kawalan serta kepentingan diri. Alkohol membantunya mengatasi sebarang rasa malu atau halangan sosial, lalu bertindak dengan cara yang paling merosakkan. Dia umpama kanak-kanak yang merosakkan mainan semata-mata untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Bezanya, mainan di sini adalah takdir dan perhubungan manusia. Dia tidak memikirkan akibatnya. Yang penting baginya hanyalah proses itu sendiri, iaitu sandiwara di mana dia adalah watak utamanya. Peringkat ke-25 adalah tentang penyelewengan realiti yang mutlak. Di bawah pengaruh alkohol dan psikologi narsistik, dunia dalam fikiran narsisis mengalami perubahan yang sungguh drastik. Dia hidup dalam alam semestanya sendiri, di mana fakta tidak lagi penting. Dia akan berkeras untuk mempertahankan pembohongan yang jelas kerana dalam realiti beliau, itu adalah kebenaran. Dia hanya akan mengingati kejadian mengikut apa yang menguntungkannya. Contohnya, jika dia menghina anda, dalam ingatannya ia akan tersimpan sebagai, saya telah mengajarnya satu pelajaran penting. Jika dia kehilangan wang, dia akan mengingatinya sebagai, saya hampir memenangi hadiah utama jackpot, cuma nasib tidak menyebelahi saya. Dia mencipta versi realiti yang menyenangkan untuk dirinya sendiri dan akan mempertahankannya dengan penuh semangat daripada sebarang ancaman. Alkohol bertindak sebagai pemangkin kepada proses ini, menjadikan sempadan antara fantasi dan realiti semakin kabur. Cuba membuktikan sesuatu kepadanya dengan merujuk kepada fakta adalah sia-sia. Dia tidak akan mendengar anda. Dia hidup di dunia cermin yang terbalik dan anda tidak akan dapat menariknya keluar dari situ. Satu-satunya perkara yang boleh anda lakukan ialah memastikan dia tidak mengheret anda ke dalam cermin yang herot itu dengan mengekalkan kepercayaan yang teguh
terhadap persepsi realiti anda sendiri. Peringkat ke-26 melibatkan penggunaan monyet terbang. Dalam psikologi, ini merujuk kepada individu yang dimanipulasi oleh si narsis untuk dijadikan alat mencapai tujuan mereka, biasanya dengan menghasut mereka melawan mangsa utama. Apabila mabuk, taktik ini menjadi sangat menjijikkan. Si narsis akan mula menghubungi rakan atau ahli keluarga bersama untuk mengadu tentang anda. Dia akan menceritakan versi kejadian yang diputar belit sepenuhnya, melakonkan dirinya sebagai anak domba yang tidak berdosa. Manakala, anda pula digambarkan sebagai seorang raksasa. Dia mungkin berkata, "Cuba bayangkan, dia buat perangai lagi. Mengamuk tak tentu pasal. Saya penat sangat. Saya tak tahu nak buat apa lagi." Dia akan mengucapkan ini dengan nada suara yang penuh penderitaan, sehingga orang yang tidak mengetahui cerita sebenar akan segera bersimpati dengannya. Akibatnya, keesokan harinya, anda mungkin akan menerima panggilan daripada ibu atau kawan baik anda sendiri yang akan berkata, "Kenapa awak layan dia teruk sangat? Dia sayangkan awak. Cuba berlembut sedikit dengannya." Dengan cara ini, si narsis bukan sahaja mengelak daripada bertanggungjawab, tetapi juga melucutkan sokongan anda, malah menghasut orang di sekeliling anda untuk menentang anda. Anda akhirnya terasing sepenuhnya, dituduh dari setiap sudut. Alkohol membantu dia menjadi lebih meyakinkan dalam memainkan peranan mangsa, menambahkan unsur dramatik dan keikhlasan palsu dalam setiap kata-katanya. Ini adalah taktik yang licik dan kejam yang bukan sahaja memusnahkan hubungan anda dengannya, tetapi juga merosakkan ikatan dengan orang yang anda sayangi. Fasa ke-27, agresi fizikal atau ancaman kekerasan. Penting untuk anda fahami, bukan semua narsisis akan menggunakan kekerasan fizikal, namun alkohol meningkatkan risiko ini dengan mendadak. Apabila hilang kawalan dan gagal mendominasi secara lisan, narsisis akan melangkaui batas. Ini mungkin bermula dengan tindakan mengancam. Dia mungkin menumbuk meja, membaling barang ke dinding, atau cuba mengangkat tangan seolah-olah mahu menyerang. Tujuannya adalah untuk menakutkan anda, menunjukkan apa yang dia mampu lakukan. Dia sedang menguji had dan batasan anda. Jika anda takut dan berundur, dia akan faham bahawa kaedah ini berkesan. Dalam kes-kes tertentu, tingkah laku ini boleh bertukar menjadi keganasan fizikal secara langsung. Alkohol menghilangkan penghalang keselamatan yang terakhir, membolehkan kemarahan yang meluap-luap di dalam dirinya dilepaskan melalui kekuatan fizikal. Selepas kejadian itu, dia akan menggunakan alasan yang sama. "Saya mabuk, saya hilang kawalan, awak yang provok saya. Ini takkan berulang lagi." Tetapi, percayalah, ia akan berulang. Dan setiap kali ia berlaku, keadaan mungkin menjadi semakin buruk. Sebarang bentuk agresi fizikal, walau sekecil mana pun, adalah amaran besar, red flag yang tidak boleh diabaikan. Ingat, alkohol bukanlah alasan untuk keganasan. Ia hanya mendedahkan wajah sebenar seseorang yang telah hilang kawalan. Fasa ke-28 adalah tamparan realiti setelah sedar dan satu topeng baharu. Setelah kesan alkohol hilang sepenuhnya dan si narsis berdepan dengan akibat perbuatannya seperti air mata anda, hubungan yang musnah atau masalah kewangan, dia mungkin merasai sesuatu seperti ketakutan buat seketika. Ingat, ini bukan penyesalan yang tulen, tetapi ketakutan sebenar terhadap kehilangan kawalan ke atas situasi dan kehilangan sumber, iaitu anda, mereka. Pada ketika ini, dia akan mengenakan topeng pendosa yang bertaubat. Dia akan berkelakuan sangat diam dan merendah diri. Dia mungkin mula membantu di rumah, menabur pujian dan bersikap luar biasa sopan serta penuh perhatian. Dia akan menunjukkan kepada anda bahawa dia sedar sepenuhnya dan telah kembali ke jalan yang benar.
Dia malah mungkin berhenti minum alkohol buat seketika untuk membuktikan kesungguhan niatnya. Ini adalah tempoh yang paling menipu. Anda melihat orang yang pernah Anda cintai dan harapan Anda menyala kembali dengan kekuatan baharu. Anda berfikir, akhirnya dia sedar, sekarang semuanya akan berubah. Namun, ini bukan perubahan peribadi, ini hanyalah perubahan taktik. Dia berlakon untuk melalaikan kewaspadaan Anda supaya Anda berasa tenang dan memaafkannya sebaik sahaja dia rasa bahaya sudah berlalu dan Anda berada dalam kawalannya semula, semuanya akan kembali ke keadaan asal. Fasa ke-29, penormalan dan pengukuhan kitaran. Selepas kitaran, mabuk, keganasan, penyesalan, bulan madu, berulang berkali-kali, sesuatu yang mengerikan berlaku dalam hubungan itu. Penormalan. Apa yang pada mulanya terasa ganjil dan tidak boleh diterima oleh anda, kini beransur-ansur menjadi sebahagian biasa dalam hidup anda. Anda sudah tahu awal-awal lagi apa yang perlu dijangkakan daripada narsis yang mabuk itu. Anda belajar untuk tidak mencetuskan kemarahannya, berjalan berhati-hati dan menjangka perubahan moodnya. Anda menjadi lalih dengan penghinaan, pembohongan dan manipulasi daripadanya. Piawai norma anda semakin jatuh dan jatuh ke paras yang rendah. Anda mula gembira bukan kerana dilayan dengan baik, tetapi hanya kerana tiada layanan buruk. Tempoh senyap antara waktu dia mabuk terasa seperti kebahagiaan sejati bagi anda. Kitaran ini mula terasa seperti sejenis dadah untuk anda. Ayunan emosi ini mencetuskan ketagihan. Anda tidak dapat bayangkan lagi hidup tanpa drama ini, tanpa pasang surut ini. Psikologi anda menyesuaikan diri walaupun dengan keadaan yang paling teruk dan anda terperangkap dalam jerat ketergantungan bersama, codependency. Anda mungkin mula membenarkan tingkah lakunya di hadapan orang lain dan juga diri sendiri. Dia tidak jahat, dia cuma sakit. Atau apabila dia sedar, dia seorang yang berbeza. Penormalan inilah asas paling kukuh bagi hubungan toksik dan untuk keluar daripadanya tanpa bantuan luar, ia adalah sesuatu yang amat sukar dipercayai. Dan inilah dia, peringkat ke-30 yang terakhir, pemusnahan lengkap diri anda. Hubungan jangka panjang dengan seorang narsisis yang ketagih arak pasti meninggalkan kesan mendalam. Sedikit demi sedikit, setitis demi setitis, dia mula meracuni jiwa anda. Harga diri anda menjunam hingga ke tahap kosong. Anda akhirnya mempercayai bahawa anda memang seorang yang tidak berguna, bodoh dan hodoh. Persis seperti kata-kata kejinya semasa dia berada dalam khayalan mabuk. Anda hilang minat, sahabat dan juga impian. Seluruh hidup anda kini hanya berpusat di sekelilingnya, mengelilingi masalah dan perubahan emosinya. Anda sentiasa diselubungi rasa cemas dan tekanan, dan ini menghancurkan kesihatan fizikal dan mental anda. Anda berisiko menghidap kemurungan, serangan panik dan pelbagai penyakit psikosomatik. Anda telah hilang jati diri. Apabila menatap cermin, anda tidak lagi mengenali wanita ceria dan yakin yang dahulu. Sebaliknya, yang terlihat hanyalah satu sosok yang menderita, ketakutan, dengan pandangan mata yang kosong dan layu. Inilah matlamat akhir si narsisis, walaupun dia tidak menyedarinya. Kerana dia tidak dapat mengisi kekosongan dirinya sendiri, dia perlu menguras dan mengosongkan anda sepenuhnya. Alkohol hanya bertindak sebagai pemangkin. Ia mempercepatkan proses ini menjadi lebih pantas dan kejam. Ia berfungsi seperti pelarut yang membantu narsisis memadamkan identiti anda dan menggantikannya dengan potret kepribadiannya yang jelik. Jadi, apa yang kita lihat di penghujungnya? Alkohol tidak mengubah seorang narsistik. Ia tidak menukar seseorang yang baik menjadi jahat. Ia hanya menanggalkan topengnya dan menunjukkan wajah sebenar. Wajah yang
tiada empati, penuh penghinaan dan dahagakan kuasa. Seorang narsistik yang mabuk adalah versi dirinya yang pekat dan tidak ditapis. Setiap satu daripada 30 fasa ini bukanlah sekadar letusan emosi yang kebetulan, tetapi satu langkah yang dijangka dalam kitaran penderaan emosi yang berulang-ulang, menghancurkan segala-galanya yang ada di hadapannya. Kesimpulan yang paling penting yang perlu anda ambil, anda tidak boleh memperbaikinya, menyelamatkannya, atau memahaminya. Anda tidak boleh menyembuhkannya dengan cinta anda. Alkohol bukanlah punca tingkah lakunya, tetapi hanyalah pemangkin. Puncanya terletak pada gangguan personalitinya. Tugas anda adalah untuk menyelamatkan diri sendiri, bukan dirinya. Terima kasih kerana menonton video yang sukar ini sehingga habis. Sekiranya anda mendapati situasi anda sama dengan penerangan ini, harap maklum, anda tidak bersendirian. Dan jalan keluar sentiasa ada. Jangan lupa langgan saluran ini, berikan suka dan tekan butang loceng. Dan di ruangan komen, sila kongsikan, adakah anda pernah berhadapan dengan tingkah laku sebegini? Pada pendapat anda, apakah perkara paling berbahaya dalam gabungan narsisisme dan alkohol?